Ada KIT ke, ada bersembang ke dengan ahli majlis? Kenal ke ahli majlis? Ada perbincangan dengan ahli majlis. Itu saya nak tanya. Dengan ahli majlis ni, peserta-peserta ni ada akan panggil mereka, berdialog dengan mereka. Sebab apa-apa kelulusan dibuat oleh ahli majlis. Ahli majlis pun tak pernah main jumpa. Nak jumpa pun tu saya kata itu masalah. Nama siapa tak? Di kawasan siapa dia tahu? Kalau saya sebut lagi meletup. Oh memang tak lah. Tak tahu. Jadi ini masalah. Ya. Jadi masalah kita adalah ahli-ahli majlis yang sepatutnya mewakili kita, mereka perlu berperanan. Ya. Kalau mereka kata tak apa, kok mana pun kita dah lama tak nak naik tetapi naik berpatutan dan sebagainya, tak boleh tinggi. Itu boleh dihuni. Itu tanggungjawab sebab kita negara demokrasi. Saya sebut kalau siapa ikuti podcast kita, orang yang paling tinggi dalam negara ni adalah ahli politik selepas raja. Selepas raja namanya ahli politik. Ahli majlis itu ahli politik. Ya. Lepas raja, Perdana Menteri, Menteri Besar, Menteri Exco, semua ahli politik. Mereka telah buat dasar. Di peringkat kerajaan tempatan ketiga ni ahli majlis. Cuma kita ni yang dipetua sebagai ketua pentadbir duduk di situ untuk bantu